Hello guys, welcome back to my channel and selamat datang ke Port Dickson. Hello guys, welcome back to my channel guys. Okay, hari ni saya and family nak pergi try satu resort ni. Tengok dekat TikTok nampak lawa juga resort ni. So kita nak pergi try dekat sana, PD. Kita nak pergi Port Dickson kejap lagi. So ni tengah on the way lah. Sebelum pergi ke sana, kita nak isi perut dulu makan tengah hari. Sebab jam pun dah pukul 1 kat Bangi. Nak try satu kedai ni yang bernama Mak Kimbong Cita Rasa Kampung Sebenar. Aku pun tak pernah datang sini. Jom kita tengok lah apa yang ada. Ramai gila orang Mat. Kau tengok ada apa ni? Memang ramai orang sekarang. Tengok. Lawan tidak. Ada cabutan bertuah kot. Operasi daripada jam berapa sampai jam berapa? Beratur kan? Okey. Linda. Okey, so akak dah berapa kali datang Mak Kimbong? Soalan dia macam ni. Soalan dia macam ni. Lupa saya tau. Jangan lupa follow I Pencil dekat TikTok. Okay, bye-bye. Kalau kau datang kedai ni memang kena berperang sikit lah masa ambil lauk tu. Sebab memang panjang line dia. Perut sudah kenyang, kita dah siap makan lunch. So now let's go to PD. Okay gang, kita dah sampai PD. Baru je touchdown. Sekarang tengah mencari barang-barang keperluan lah. Ya, nak ini. Yang ini. Kena beli. Comel saya tak ada saiz 8. Bibil pula. Dia cakap ada kat belakang, tapi tak tahu kat mana. Cukup kot. Okay, jumpa dah. Jom. Okay, settle beli barang. Jom kita pergi check in. Barang banyak gila, macam makan setahun. Kaya bon. Okay, pergi check in dulu. Aka Beach Resort Pindi. Let's go. Tak ada. Hello. Alright, kita dah sampai geng. Hari ni traffic gila jam lah. Memang gila. Ramai orang dia datang PD ni. Satu malam je guys. Kita lari daripada kehidupan bandar. Aka Beach Resort. Quite nice. Looking at the building, is quite an old building lah. Tapi macam ramai orang, so macam harap-harap tak berapa seramah. Sampai kita disambut daripada pekerja, staff dia lah. Staff Aka dengan troli. Dia dah ready kan dah? Terima kasih puan. Boleh reti ke? Ke baru kerja? Macam tu kan. Okay, korang sampai-sampai. Kat belah kiri dia ada lounge area dia. Tak tahu kenapa tak ada lampu dia. Macam romantik, gelap-gelap kot. Ataupun dia jimat elektrik. Troli gila. Okey lah tu. Banyak. Maksudnya mesti ramai orang datang. Ni tandanya ramai orang datang. Good business. Jangan masuk ke depan, masuk daripada belakang. Jangan marah, dia baru kerja lah. Okay, unduh. Sian, dia baru kerja. Gogek-gogek. Boleh masuk Jim. Untuk muak lah mu. Double trip. See you upstairs. Ni lift dia guys. Lama dah tempat ni kan. Self service Orang boleh ambil troli ala-ala NSK ni. Dia ada seminar room juga guys kat sini. Is it acceptable? Yes it is. Sebab the ambience here is quite nice lah. Pada sini boleh tengok pantai kat sana. Tengok bilik dia nice ke tak. Lepas tu kita terus pergi piknik.
Sebab jam dah pukul 5. Alright, ni toilet dia. Bagi aku okey lah. Sebab dengan harga dia, dengan location dia, sebab dia ada private beach. Kau tak payah ramai-ramai dekat Teluk Kemang sana nak mandi tau. And even dia ada water activity juga kat sini. Ada banana boat, semua ada kat bawah tu lah. Dan ni bilik dia. Kita orang order nak duduk 3 orang. So dia bagi katil single, katil king. Besar tu bilik dia, Najib kan? Besar bilik dia. Besar tu. Boleh muat easily 6-7 orang pun boleh. Macam keluar asrama. Hari asrama. Hari kebebasan. Oh yeah. Ramainya. Oh tapi pantai dia nice ah. Datang ni korang boleh turun jalan je dekat sini. Dia punya pantai ni agak berbeza lah dengan Teluk Kemang dekat sana. Sini dia agak macam tertutup sikit lah, agak private sikit. Tapi korang boleh jalan lah sampai ke sana. Okay lah, nice lah. You can see the beach here. Korang boleh mandi. Air pun okey. Hari ni cuaca pun okey. Tadi aku ada nampak macam banana boat. Tapi tak tahu dia orang pergi mana kan. Kita dapat semua benda. Kita pergi mandi laut dulu lah kan? Mandi laut dulu. Ibu jaga dapur dulu. Apa? Jaga dapur dulu pergi mandi jap. Let's go. Ini dia best tu. Dia macam datar je. Budak boleh mandi sampai kat situ lah. Paras-paras ni baru kat tepi ni. Pasir pun lembut kan. Tak ada terlalu banyak orang panggil apa, kerang-kerangan, shellfish tu semua kan. Oh, ada ketam. Korek-korek je boleh dapat sini. Pergi balik. Senang ada gali tu. Semua dah mandi. So kita makan makanan yang dahsyat lepas mandi. Yes. Rich guys, hit me up. Rich guy? Only rich people eat this. Rich people. Multiple healthy snack here. Healthy. Ni organic ni semua ni. Cacos, twisties. Saya izinkan YouTube saya promote barang BE. Minumlah Beyang Coffee. Kita buat Maggi udang banjir bro. Udang banjir. Udang tangkap tadi masa berenang tangkap. Dapatlah sikit 500 gram tu. Habiskan tak nampak balik. Sekian piknik kita petang ni. Tapi kita tengoklah aktiviti apa pula kita buat di malam hari. Let's go. The next day. Selamat pagi guys. Semalam hujan lebat. Ada satu family camping dekat pantai tu. Pagi ni tengok dah tak ada lah. Agaknya dia orang pun lari pada hujan lebat semalam, ribut kot. Okay, so sekarang jam pukul 7. Kita nak turun balik kat pantai. Sebab apa tu, ibu aku datang sini. Lepas tu dia cakap kalau pagi-pagi tu ketam banyak kan. Boleh tangkap ketam ke apa ke kan kat pantai. Jom lah. Dekat belakang aku ni dia ada macam apa dia panggil, jambatan ni. Macam trail lah, macam jogging trail. Korang boleh naik daripada sana tadi keluar hotel. Naik, dia boleh jalan sampailah ke sana I think. Tapi dia punya structure ni agak dah usang lah. Korang kena hati-hati sikit kalau nak naik. Ketam zero, ketam. Air ombak kuat, pasir banyak. So jom lah, kita pergi breakfast terus.
Kita ada apa makanan pagi ni? Bihun Singapore. Oh, ada mihun. Ni kitiau, nasi dan sebagainya lah. Sausage and even me. Breakfast of champion. So far experience dekat Aka Beach Resort ni untuk satu malam memang sangat pleasant lah orang kata kan. Punya bilik, dia punya room pun acceptable, sangat selesa, very spacious, sangat luas. Facility pun okay. Kalau nak bawa anak-anak kecil, datang mandi pantai, datang mandi kolam dia, memang sangat okay lah. Aku rasa itu sajalah video aku untuk kali ni. Korang jangan lupa komen, like and jangan lupa subscribe lah to my channel. InsyaAllah dalam masa yang akan datang kita akan pergi visit lagi tempat-tempat ataupun explore tempat-tempat yang menarik. Tak kisahlah dekat ke jauh ke kan. Thank you so much. Stay tuned. Goodbye. I see you next time.